Selamat malam bersama saya dan Suzari sekali lagi dalam Selepas 12. Ya, 7 minggu saya dan Syira sudah ke merata Singapura untuk mencari individu-individu yang bertugas pada waktu malam. Betul Suzari, dan tentunya individu-individu ini banyak berkorban ya, kerana secara biologi sebenarnya badan kita ni dirancang untuk menjadi aktif pada siang hari dan berehat pada waktu malam. Tanpa penjagaan kesihatan yang betul dan cara pemakanan yang sihat, seseorang itu kalau tak biasa kerja malam akan mudah jatuh sakit dan mendapat kesukaran. Tetapi mereka tetap terus gigih melakukan kerja yang diamanahkan. Dan pada malam ini kita akan mencari individu-individu yang bertugas pada waktu malam, yang memilih untuk bertugas pada waktu malam. Macam burung hantu. Seiringan dengan pembangunan pesat di serata dunia, Micron banyak menghasilkan memori dan semikonduktor berteknologi tinggi. Lantas ia beroperasi sepanjang masa untuk memenuhi keperluan pasaran. Suzari, satu ketika dahulu industri perkilangan ini merupakan antara industri utama yang menyumbangkan kepada kemajuan dan juga pembangunan Singapura. Ya, teknologi semakin canggih ya, dan sekarang tenaga manusia dalam industri perkilangan ini semakin berkurangan kerana mesin-mesin sudah mengambil alih tempat tugas mereka untuk menghasilkan sesuatu yang lebih teliti lagi. Tapi Suzari, masih ada lagi syarikat-syarikat perkilangan yang memerlukan tenaga manusia untuk melaksanakan atau melakukan kerja-kerja yang khusus. Betul-betul. Dan pada malam ini kita akan menjenguk ke sebuah kilang yang menghasilkan chip mikro yang masih menggunakan tenaga manusia, dan yang penting 500 pekerja pada setiap malam, dan tentunya semuanya aktif selepas 12. Just scan the bag. And you need to run your shoes through the shoes cleaner. Press this button. Why is that so? This is to remove the dust from the soles of your shoe. This is a clean factory. Oh, sebelum kita masuk factory ni kita kena bersihkan kasut. Jadi segala abuk-abuk, kotoran Harus hilanglah. hilangkan dulu. Kita mula Okey, kita mula. Sebagai seorang penyelia pengeluaran, Zul pastikan yang bahagian pengeluaran berjalan dengan lancar. Zul juga harus pastikan tiada kerosakan pada mesin pengeluaran yang digunakan. Malah ada kalanya Zul juga terpaksa campur tangan dan meleraikan beberapa perselisihan faham yang berlaku di kalangan rakan kerja. Sekarang ni saya dan Suzari berada di kilang Micron yang terletak di Bendemeer. Ini adalah antara kilang yang bergiat aktif pada waktu malam dengan pekerja-pekerjanya. Ya, cantik betul Syira hari ni ya. Awak pun apa kurang je dengan kasut plastik biru. Ini kerana kita harus memakai pakaian khas begini untuk masuk ke factory ni. Sebab kita harus, kata orang tu, elakkan daripada segala macam jenis abuk lah, daripada termelekat kat mesin-mesin yang ada di belakang kami. Dan kita akan bertemu dengan seorang individu yang bertugas di sini. Mari kita. Inilah dia Encik Zul Izwan yang bekerja sebagai seorang penyelia pengeluaran. Apa khabar? Baik. Okey, ni dah berapa lama kerja kat sini? Saya dah kerja sini hampir setahun dah. Habis tahun. Jadi kalau habis tahun tu kerja di sini, apakah yang cabaran yang anda lalui sebagai seorang penyelia waktu malam? Sebagai seorang punya malam, yang paling mencabar ialah mungkin bangun tiap pagi lah. Pasal saya asyik kerja malam kan. Kita punya sleep cycle a bit off. Jadi dulu yang kita tahu ni, Encik Zul bekerja sebagai seorang engineer. Jadi Ya. kenapa sekarang memilih untuk jadi penyelia pengeluaran? Kerana pekerjaan di sini lebih, how you say, work-life balance lah. Bila saya jadi jurutera, saya kerja tiap-tiap hari lah. Bila saya ada kerja shift ni, yang paling bagusnya, Micron kerja 3 hari, cuti 4 hari. Wow. Jadi saya ada banyak masa untuk keluarga saya, tunang saya. Jadi kalau ada banyak masa tu, macam mana anda luangkan masa dengan mereka? Kalau dengan keluarga saya membawa mereka keluar makan. Kalau dengan tunang saya, melihat wayang, pergi wayang gambar, shopping, seperti itulah. Macam mana pun sibuk kerja malam, tetap ada masa untuk mereka. Mesti ada masa. Kalau tak ada mereka, siapalah saya? Apakah tugas sebenar Encik Zul sebenarnya di sini? Tugas sebenar saya ialah to ensure that line saya is running smoothly lah.
berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Kalau ada apa-apa hal dengan mesin ataupun dengan team member saya harus solve lah. Macam mana tu masalah yang selalu dihadapi? Masalah yang selalu dihadapi selalunya ialah mesin rosak dan harus dibetulkan di masa itu juga. Selalunya begitu kerana kita dalam satu schedule yang ketat. Jadi setiap kali mesin tu rosak, kita harus minta equipment repair lah. Okey. Sebab saya tahu ada orang tak suka kerja kilang kan, berserkup sana serkup sini Bagi Zul macam mana? Okey lah. Okey. Kerjanya ada cabarannya dan ada juga masa untuk relax. Okey. Boleh kita tengok jalan-jalan kat sini? Boleh. Okay. Bawa lah kita. How long you working here? 5 years. 5 years. Okey. Jom kita tempat lain. Oleh kerana keperluan pasaran global yang begitu besar, syarikat ini masih tetap menggunakan tenaga manusia yang digandingkan bersama teknologi bijak lain untuk menghasilkan produk-produk mereka. Dan sebentar lagi kami akan berjumpa dengan salah seorang individu di sini yang sudah bekerja hampir 30 tahun. Yang kita tahu juga ibunya sendiri yang telah menggalakkannya untuk bekerja shift dan 30 tahun kemudian memang dah sebati dalam dirinya. Tak tahu siapa? Mari kita berkenalan dengan beliau. Kak Aslinda. Okey, terima kasih. Jadi kita relax. Apa khabar? Apa khabar? Yang kita tahu Cik Aslinda telah pun bekerja selama 33 tahun. Apa yang membuat Cik Aslinda bertahan begitu lama di sini? Sebabkan adanya environment kerja dengan orang sekeliling, dengan pekerjaan ni memang saya suka. Mungkin Cik Aslinda dapat tunjukkan tempat kerjanya. Apa yang ada dalam skrin ni? Okey, daripada sini ini menunjukkan mesin yang kakak jaga. Kak, macam mana dengan cabaran Kak Aslinda bila bertugas pada waktu malam? Tugas waktu malam ni, bila kalau kakak ngantuk, itu satu cabaran. Lain daripada tu, okeylah, tak ada apa-apa. Sampai 30 tahun, 33 tahun anda bertahan bekerja malam. Pernah tak suami ataupun anak-anak macam cakap, "Mak, berhenti kerja lah, jangan kerja malam lah." Gitu. Ada jugalah, tapi kakak suka dengan kerja kakak ni. Yang lagi budak-budak pun dah besar, okeylah. Mungkin kakak nak tunjuk kita jalan-jalan macam mana, apa lagi tugasan kakak? Boleh? Boleh. Okey. Okey, ni terlanjur mesin ni dah tak ada material kan. Kakak nak ambil lot. Nak ambil lot. Nak ambil Okey. lot. Lot tu apa? Kita saksikan sekarang. Baik, Kak. Sebagai seorang ketua pengendali, tugas Aslinda adalah untuk memisahkan produk yang baik dan yang rosak. Malah Aslinda gemar bekerja secara bergotong royong dan menganggap rakan-rakan di tempat kerjanya sebagai keluarganya juga. Kita nak ke mesin sekarang. Every lot kita mesti nak cover. Lot baru lah. Pasal takut previous lot kita nak cover. Dah itu je. Nampak mudah tapi saya rasa perlukan dedikasi dan konsentrasi yang penuh sekali, betul kan? Wah, saya nak kerja balik. Bye. Anda masih lagi bersama saya dan Syirah Jusni dalam Selepas 12 dan sekarang kami berada di kilang Micron di mana kita sudah kelihatan ya ramai di sini bersengkang mata untuk menyiapkan chip-chip mikro di sini. Betul, pada awal rancangan tadi kita telah pun bersama Cik Zul yang bekerja sebagai seorang penyelia pengeluaran selama setahun dan juga Cik Aslinda yang telah berkhidmat di sini selama 30 tahun. Yang menariknya di sini ada juga terdapat warga Malaysia yang bertugas ya dan saya tabik mereka kerana mereka ulang alik daripada Singapura ke Johor untuk bertugas pada waktu malam. Betul, salah seorang daripadanya kita ada Cik Muhammad Saiful, seorang jurulatih yang telah bertugas selama 5 tahun. Mari kita berkenalan dengan beliau. Inilah
dia Encik Muhammad Saiful. Jadi apakah tugas sebenar sebagai seorang jurulatih di sini? Oh, tugas sebenar saya adalah apabila orang yang operator baru datang start kerja, dia tidak tahu mesin, saya perlu mengajar dia macam mana dia nak jalankan itu proses sampai dia betul-betul faham step by step untuk jalan mesin. Apa yang mendorong Encik Saiful untuk bekerja malam di sini memandangkan harus keluar rumah lebih siang dari yang lain? Saya lebih suka kerja malam sebab saya tak perlu terlibat dengan waktu jam di custom. Biasalah kalau pagi-pagi memang terlalu banyak orang nak pergi kerja, masuk memang terlalu pack orang ramai. Jadi cakap pasal custom ni semua ni kan. Nah, pernah tak anda terlewat datang tempat tugas? 1-2 pernah jugalah saya terlewat 1-2. Itu pun mungkin pada waktu kerja pagi lah. Jadi tinggal di Malaysia dan bekerja di Singapura kena keluar siang. Ada tak pernah rasa ngantuk bekerja pada waktu malam ni? So far ada juga 1-2 kali mengantuk. Saya relax, mandi, before that I drink coffee, then after that I continue to drive. Oh, macam itulah. Minum kopi dulu, berdasarkan bau kemari. Aroma kopi tu bagus. Terus sekarang boleh terang kepada kami apakah yang anda lakukan sekarang? Oh, sekarang saya training mengajar operator how they check the wheel one. Oh, macam nak check wheel ya? Yes. Tentunya persekitaran di sini dan juga rakan-rakan setugas mainkan peranan penting untuk menentukan semua kerja berjalan dengan lancar. Betul Zari, bayangkanlah ada di antara mereka yang sanggup meredah tambak Johor untuk bekerja malam di sini. Ini semua kerana komitmen mereka terhadap kerjaya mereka sendiri. Sekiranya mereka di sini bekerja malam untuk menguruskan keperluan global, ada juga keperluan malam yang utama yang diperlukan mereka yang bekerja malam. Apalagi kalau bukan makan. Kini, banyak gerai 24 jam dibuka untuk memenuhi keperluan asas ini dan pilihan kita tidak lagi terhad pada prata, mi goreng dan murtabak. Pilihannya kini lebih luas. Zari, orang Singapura ni memang sibuk 24 jam ya. Pada siang hari mereka sibuk bertugas dan pada malam hari pula kita sibuk cari makan. Cakap pasal bab makanan ni kan memang 24 jam tak akan habis. Sebab tu kini terdapat banyak pusat makanan 24 jam dibuka di merata Singapura. Betul, dan kalau ada mereka yang cari makan ni tentunya ada orang pula yang menyiapkan serta menghidangkannya. Cakap pasal siap menyiap ni kan, apa kata kita jenguk ke dapur sekarang? Terletak berhadapan dengan pejabat pos Simpang Bedok, ia merupakan antara gerai yang dibuka sehingga larut malam untuk memenuhi keperluan asas rakyat Singapura. Yang menariknya, gerai ini menyediakan makanan halal yang lain dari yang lain dan kebanyakannya adalah menu dari negara China. Hello. Yes, Hi, hello. Sylvia. Yes, Hi, hello. Suzairi. Yes. Shira. Hello. Bersama kami inilah dia pemilik kedai Tang Tea House ya, iaitu Cik Sylvia. Cik Sylvia, dah berapa lama Tang Tea House ni beroperasi? We operate about 4 years plus. Open every day at 10 a.m. to 4 a.m. Cepat pagi. Yes, Apa yang membuat anda ingin membuka pusat makanan ni ya sehingga selepas 12? because I got many Chinese and Malay Muslim friends. They request me, how come I know how to cook, then how come they cannot find Chinese food to have a Muslim halal one? That's why I come in this line. Dan Sezari dalam Selepas 12 dan kini kami berada di Simpang Bedok di mana terdapat banyak pusat makanan yang dibuka sehingga selepas 12. Ya, dan saya pasti ramai orang terlibat untuk menyediakan makanan. Ada pula sibuk melayan pelanggan dan sebagainya. Dan apa kata tanya salah satu pekerja di sini? Halo. Sorry mengganggu ya. Ini nak tanya.
berapa lama dah kerja kat sini? Saya kerja kat sini dalam 3 tahun. Oh, 3 tahun? Ya. Pernah tak berdepan dengan mungkin pelanggan yang cerewet atau mungkin mabuk pada waktu malam ya? Actually itu biasa. Dan mungkin apa yang anda lakukan? I just senyum then say okay. Oh gitu. Ni yang nak jadi kita ni, kata orang tu kena murah hati lah kan, baik dan sebagainya. Sabarlah. Kalau tidak bos marah kan. Okey, satu lagi. Kenapa anda memilih bekerja pada waktu malam? Saya tahu anda ada shift ya, tapi suka bekerja pada waktu malam. Actually waktu malam dia agak busy ataupun sibuk ya. So masa lebih cepat berjalan. Ya. Ada tak apa-apa insiden yang tak dapat dilupakan yang pernah berlaku di sini? Okey, ada artis datang dan artis itu saya suka sangat dan saya serve dia lah. Oh, serve dianya? Sekarang kita pun artis kan? Suka tak? Suka. Boleh serve saya air sekarang? Ya. Saya nak air yang ada kelapa dan kelinjau tu ya? Ya, sekarang ya? Terima kasih. Duduk sila dulu. Licin yang mesti sedap kan ni. Ni, kenapa selalu makan sini selepas 12 ni? Oh, satu kita makan sini lepas pukul 12 kita nak spend quality time together. So we left our kid at home, so we spend our quality time together. Just satu pukul. Saya percaya anda pun minat pada makan-makanan Cina tapi ni dah halal. Lebih happy lah. 4 tahun sama umur dengan kedai ni. Makanan special kat sini makan apa? Semenjak 4 tahun dah kat sini? The best chicken rice. Ya. Sayap. Nasi ayam. Nasi ayam yang putih, yang putih. And nasi dia also very nice. Very nice. Wah, kalau macam tu terima kasih banyak lah. Sorry mengganggu ya. Wah, ni saya dengar makanan ni semua sedap kat sini ya. Apa kata kita terus ke dapur jumpa chef. Okey? Chef Ahi. Sorry ya, ada terperanjat lah. Kita masuk dapur Tang Tia. Okey, ni berapa lama sudah kerja jadi chef? Oh, sini saya kerja lebih kurang 5 tahun. 5 tahun? Ya. Oh. Pukul berapa masuk kerja selalu? Selalu saya masuk pukul 4 petang lah. Saya pukul pagi pukul 4. Wah, 4. Ini selalu kalau masuk kerja pukul 4 apa you buat dulu mula-mula? Oh, kita datang mesti kena cek itu yang kita punya makanan masih segar ke tak segar. Jika tak segar, kita akan kasih buatlah sediakan yang tak bagus, kasih buang. Yang segar biar kita ada kasih baik-baik. Oh, itu segar ke tak segar lah kan. Ini chef nak tanya ya. Kalau you kerja malam ni kan, tiba-tiba you rasa ngantuk, apa you buat? Oh, saya akan fikir yang mungkin makanan baru ke, atau kita cuba makanan yang baru ke, ya flavor baru. Oh, bila you ngantuk you fikir lain lah? Fikir lain. Ni lain daripada lain. Bila ngantuk dia buat fikir pasal hidangan lain ya? Chef Ahi, tukang masak. Jadi pernah tak pelanggan cakap makanan chef sedap? Adalah tak, bukan semua yang suka saya masak lah, tapi yang ada juga. Bukan senang jadi chef kan? Okey chef, you pergi kerja lah sebab ramai orang ini ting 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 ting. Tak masak kita kena marah susah. Okey, thank you. Thank you. Tukang masak ni memainkan peranan yang penting ya bagi memastikan setiap masakan yang dihidangkan kepada pelanggan ni adalah dalam keadaan yang bersih. Dan juga segala pesanan daripada para pelanggan sampai ke meja mereka cepat dan tepat. Malah saya dapat tahu juga ada di antara chef di sini yang dibawa khas dari Shanghai, China dan juga Malaysia. Wow, ni semata-mata untuk menghasilkan masakan Cina yang tulen dan semestinya halal. Okay, thank you so much. Welcome, you're welcome. Thank you so much. You're welcome.
dari 14 kerjaya selepas 12 telah pun kita ketengahkan pada siri kali ini. Minggu hadapan, kita akan tampilkan 3 kerjaya yang berbeza. Jadi jangan lupa temu janji anda bersama kami pada minggu hadapan. Pada waktu dan hari yang sama dalam Selepas 12.